Spoiler Boruto 2 Blue Vortex chapter ke-29 dah pun keluar. Jadi dalam video ni kita akan membuat ringkasan summary berkenaan tentang spoiler ini. Spoiler ini dibuka dengan perbualan dalaman antara Boruto dan Momoshiki yang masih berterusan. Nada Momoshiki kali ini lebih berhati-hati daripada biasa. Dia bukan sekadar mengejek atau merendahkan Boruto, sebaliknya cuba menilai satu perkara penting, potensi sebenar Boruto sebagai kuasa masa depan. Momoshiki jelas sedar ancaman Shinju bukan sekadar musuh luaran, tapi bahaya yang boleh memusnahkan kedua-dua tuan dan Parasit jika keadaan tidak dikawal. Persoalan utama chapter ini ialah sama ada Momoshiki sanggup berurusan dengan Boruto walaupun risiko itu turut menjejaskan dirinya sendiri. Sementara itu, di medan pertempuran, Boruto terus bertarung dengan Momoshiki tanpa memberi ruang bernafas. Pertarungan mereka semakin intens dan Boruto sekali lagi mengejutkan semua apabila dia menggunakan satu lagi variasi Rasengan. Serangan ini bukan sekadar kuat tetapi menunjukkan kawalan cakra yang semakin matang dan berbeza dari Rasengan yang biasa. Momoshiki tidak tumbang begitu sahaja, namun jelas serangan Boruto memberi tekanan yang besar dan memaksa Momoshiki menilai semula ancaman sebenar yang dia sedang hadapi sekarang. Namun Momoshiki tiba-tiba mengalihkan fokusnya daripada Boruto kepada Eda. Perhatian ini membuktikan bahawa Eda masih dianggap sasaran bernilai yang tinggi dalam konflik Shinju. Sebelum Momoshiki sempat bertindak lebih jauh, Kawaki muncul secara mengejut dari dalam hutan, melancarkan serangan hendap yang brutal. Adegan ini digambarkan sangat ganas, kepala melayang, mata ditikam, menunjukkan betapa serius dan tanpa komprominya pertempuran kali ini. Momoshiki tidak gentar, malah membalas dengan mencipta lebih banyak klon, menimbulkan persoalan sama ada adakah bilangan yang semakin banyak semata-mata cukup untuk menewaskan Konoha. Chapter kemudian kembali ke adegan soal siasat Mitsuki. Di sinilah Konohamaru akhirnya memahami situasi yang sebenar yang sedang berlaku. Dia menyadari ada sesuatu yang tidak pernah dia luahkan sebelum ini. Satu perkara penting yang mungkin mampu mengubah hala keadaan. Namun kenyataan itu juga berisiko meletakkan dirinya dalam masalah yang lebih besar. Persoalannya, adakah Konohamaru mampu menyelamatkan keadaan itu? Atau dia sedang membawa dirinya kepada risiko yang lebih besar? Kekecauan semakin merebak apabila Momoshiki mengganggu suasana aman orang awam yang sedang makan semata-mata untuk mencari Eda. Namun Eda sudah pun menghilangkan diri. Inojin kemudian melaporkan berita mengejutkan 50 klon Momoshiki telah dikesan di kawasan tersebut. Jumlah ini jelas menunjukkan keadaan semakin hampir di luar kawalan dan Konoha mungkin sedang berdepan dengan ancaman yang skala besar. Di tengah kekalutan itu, Himawari kembali beraksi, membuktikan dia bukan lagi sekadar watak sampingan. Shikare pula memperkenalkan teknik baharu, menambah variasi strategi dalam pertempuran. Namun sejauh mana sumbangan mereka mampu mengubah keadaan masih menjadi tanda tanya, terutamanya dengan tekanan berterusan daripada Momoshiki. Inojin pula kelihatan teruja dan optimis melihat perlawanan semakin memuncak, seolah-olah yakin mereka masih berada di landasan yang betul. Namun suasana berubah apabila kamera menyorot Koji yang berundur senyap ke satu sudut. Ekspresinya seolah-olah memberi isyarat bahawa sesuatu yang lebih buruk, yang lebih teruk sedang menanti. Dan akhirnya chapter ini ditutup dengan pendedahan yang luar biasa yang sangat besar dinantikan di halaman terakhir. Mata kiri Boruto terbuka dan kita dapat melihat Boruto telah menggunakan Byakugannya, iaitu Byakugan Momoshiki. Satu kebolehan yang bukan sahaja mengubah dinamik pertempuran tetapi juga membuka lembaran baharu terhadap identiti dan takdir Boruto sendiri. Adakah Boruto sedang bekerjasama dengan Momoshiki ataupun sebaliknya? Jadi untuk nak tahu dengan lebih jelas, kita kena tunggulah full review daripada saya berkenaan chapter 29 ini pada video yang akan datang. Dah lama dah kita tak melihat Boruto dengan Byakugan. Kali ini momen itu kembali dan dengan musuh yang lebih kuat. So nantikan di video seterusnya berkenaan review Boruto 2 Blue Vortex chapter 29.